Ladang babi berpusat, langkah baharu Selangor jaga rakyat dan alam sekitar. Kerajaan Negeri Selangor mengesahkan bahawa industri penternakan babi di negeri ini akan disusun semula secara menyeluruh dengan hanya satu ladang berpusat dibenarkan beroperasi di Bukit Tagar, Hulu Selangor. Ini selaras dengan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum itu. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, ketika PAS menjadi sebahagian daripada pentadbiran negeri sebelum ini, terdapat 128 ladang babi beroperasi di Selangor. Namun sejak beliau memegang jawatan Exco pada tahun 2018, tiada kelulusan baharu diberikan. Malah bilangan ladang berjaya dikurangkan kepada 112 buah sahaja, di mana ia melibatkan pengurangan sebanyak 16 ladang dalam tempoh 7 tahun. Menurutnya lagi, langkah seterusnya adalah menutup sepenuhnya semua ladang sedia ada di Kuala Langat dan Sepang dan memindahkan operasi penternakan ke satu kawasan khas di Bukit Tagar yang berkeluasan kira-kira 202 hektar. Untuk rekod daripada 112 ladang sedia ada, semuanya akan disatukan di satu lokasi sahaja. Ladang ini akan dibangunkan secara tertutup sepenuhnya mengikut konsep pertanian moden bertaraf antarabangsa, katanya di petik Buletin TV3. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor SUK pada Isnin. Tambahan lagi, Isham turut menjelaskan ladang berkenaan akan mematuhi 11 syarat ketat. Antaranya, pelaksanaan Zero Discharge Policy ZDP, sistem kumbahan tertutup tanpa pelepasan ke sungai, zon penampan yang luas antara ladang serta sempadan luar selain ciri kawalan penyakit dan perlindungan alam sekitar. Beliau menegaskan bahawa tiada sebarang peruntukan kewangan kerajaan negeri akan digunakan bagi projek pemindahan atau pembangunan ladang tersebut. Sebaliknya, ia dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta. Dalam perkembangan sama, Sultan Selangor telah menitahkan supaya tiada lagi operasi penternakan babi dibenarkan di Tanjung Sepat, Kuala Langat. Ia susulan aduan berpanjangan penduduk mengenai pencemaran bau, air sungai serta masalah kesihatan awam sejak lebih sedekad lalu. Baginda turut menzahirkan rasa murka terhadap perancangan terdahulu yang membenarkan operasi sementara di Kuala Langat sebelum pemindahan ke Bukit Tagar pada tahun 2030 dan mengarahkan supaya pemindahan dipercepatkan. Sultan Sharafuddin menegaskan bahawa penternakan babi hanya dibenarkan dalam skala kecil dan terkawal. Ia bagi memenuhi keperluan rakyat bukan Islam di Selangor dan menolak sebarang cadangan penternakan berskala besar atau berorientasikan ekspor. Sehubungan itu, baginda menitahkan agar satu kajian terperinci dan bancian berasaskan data sah dilaksanakan bagi menentukan keperluan sebenar daging babi di Selangor supaya kapasiti penternakan di Bukit Tagar kekal munasabah dan terkawal. Mengulas dakwaan pembangkang, Isham menegaskan bahawa Selangor tidak pernah menjadi pengeksport babi. Malah pengeluaran sedia ada sebelum wabak demam babi Afrika ASF hanya mampu memenuhi sekitar 60% keperluan negeri dan kini merosot kepada kira-kira 30% sahaja. Katanya lagi, kerajaan negeri juga akan menyemak semula saiz populasi maksimum ternakan SPP bagi memastikan jumlah ternakan tidak melebihi keperluan domestik dan tidak menjejaskan keharmonian masyarakat, alam sekitar serta kesejahteraan rakyat. Keputusan muktamad termasuk garis masa pemindahan ladang babi ke Bukit Tagar akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN.